Petang-petang macam ni perut rasa lapar pula. Nak makan nasi baru makan tengah hari tadi. Nak rasa nak kudak-kudak yang agak-agak yang lembut-lembut, gebu-gebu. Kena apam balik pun sedap juga. Tapi malas lah nak keluar pergi beli. Apa kata kita masak sendiri apam balik menggunakan produk Rasaku. Dalam apam balik mesti kena ada kacang. Mula-mula kita sangai ataupun kita goreng kacang dulu tanpa minyak. Kita goreng sampai dia betul-betul masak. Bau dia naik, cantik warnanya. Dah masak boleh angkat letak dalam piring ataupun pinggan. Sejukkan sekejap dan kemudian kita boleh kisar. Kalau kita kisar dengan kulit dia ada bau, ada wanginya, ada lemak pada kulit tu. Tu yang sedap tu. Biasalah blender kecil. Kita goncang-goncang ataupun kita terbalik-terbalikkan. Lepas tu kita sambung kisar. Jangan kisar halus sangat. Agak-agak dia macam ada kasar-kasar tekstur kacang sikit. Itu pun dah okey dah. Masukkan 1/2 cawan air ke dalam pengisar ataupun blender. Dan kemudian tambahkan 2 biji telur ayam. Nak gebu, nak naik cantik, tambahkan tepung naik sendiri. Nak lemak-lemak manis sikit, boleh tambahkan 1/2 cawan gula pasir. Garam pun kena ada juga. 2 sudu cukup lah, nanti masin pula. Dah masukkan semua dalam blender tu, kita kisar je. Senang betul, tak payahlah nak gunakan mangkuk besar, nak kacau-kacau lagi dah. Bagi dia sebati betul-betul. Kalau agak tersekat blender tu, kacau-kacau lah sikit. Jangan nak harap blender je. Guna tenaga sikit. Kalau warna agak kurang, boleh tambahkan cutisan-cutisan pewarna warna kuning sikit ke dalam kita punya adunan tu. Baru warna dia naik nanti. Dan kemudian masukkan adunan tepung apam balik kita ke dalam mangkuk besar. Sebab apa, kita dah nak bakar dah apam balik kita ni. Orang cakap nak buat apam balik ni kena guna kuali dia. Memang betul. Tapi kalau tak ada kuali dia, kita lapikkan dengan kuali lepis satu yang di bawah tu. Dan kemudian kita letakkan kuali yang biasa untuk buat apam balik tu. Masukkan 2 sendok adunan tepung apam balik ke dalam kuali. Jangan banyak sangat. Nanti tebal tak sedap pula. Agak-agak je. Nak cepat masak, kita boleh tutup dia sekejap dengan penutup periuk ni. Tepung yang kita masukkan tadi tu dah nampak macam ada kawah-kawah sikit. Boleh kita taburkan gula. Kalau letak brown sugar pun sedap juga. Dan kemudian kita taburkanlah kacang yang telah kita kisar tadi tu. Nampak lemak elok dah ni. Part ni yang paling saya suka. Sebab apa? Selalu pergi kedai kita tambah. Kita nak letakkan jagung manis ala krim Rasaku. Nak letak banyak mana pun ikut korang lah. Jangan lebih sangat, nanti terbaik pula ni. Jagung pun kita dah letak. Dan kemudian kita nak bagi rasa lemak-lemak sikit, kita boleh tambahkan sedikit kelapa parut kering Rasaku. Rasa yang ku rindu. Ni nanti apam balik lemak cantiknya. Bahagian bawah apam balik tu pun dah garing elok. Kita boleh lipat dia elok-elok macam apam balik dekat kedai tu. Dan kemudian kita boleh angkat lah dia. Apam balik ni nampak menyelerakan, padat dengan inti. Untungnya buat sendiri. Cantik kan apam balik ni? Lepas kita dah angkat, kita boleh potong bentuk macam orang berniaga. Barulah nampak apam balik. Boleh susun dalam pinggan cantik-cantik. Dan boleh hidangkan. Kena petang-petang memang terbaik lah ni. Jangan nak nganga. Kenalah cuba.